Saya jawab sini supaya tuan-tuan basic ekonomi negara pun tuan-tuan tak tahu. Lepas tu tuan-tuan masuk, ya kita ada minyak. Asas negara tuan-tuan pun tuan-tuan tak kenal. Kita yang mahal, kita beli minyak murah daripada negara Arab, jual pada kita. Maka itu Petronas ada margin untung. Jadi kalau kita ada minyak, kita boleh mentadara minyak tu tak ada masalah. Kita kena jual minyak tu. Bila Selat Hormuz ditutup, berarti negara-negara Arab tak dapat menjual minyak. Berarti dolar menjadi lemah kerana dia tak lagi menguasai keperluan penjualan minyak petrol. Saya ingatkan tuan-tuan untuk faham tentang perkara yang paling dekat. Yang mana perang ni berkaitan dengan pengoboman dan juga risiko keselamatan perang. Ia tetap menjadi isu Iran, isu 6 negara yang diserang di sekitar Asia Barat, isu Amerika dan isu Israel. Juga Lebanon yang menerima tempiasan perang. Tapi kesan ekonomi ni dah sampai kepada kita. Jadi kesan ekonomi dah sampai pada kita. Maka jelas seperti mana yang dimaukan oleh Iran, satu dunia merasa kesan ini untuk membolehkan Great Reset ni dibuat. Great Reset tu apa? Dunia mula mempertikaikan sikap Amerika apabila masalah sampai kepada setiap bangsa di dunia. Berarti dulu perang, Amerika serang Afghanistan. Orang komplain je. Sebab tak ada masalah pun sampai depan rumah kita. Iran Amerika serang Iraq. Kita popek-popek bisingnya, tak ada kesan sampai dekat rumah kita. Kita ya. Tapi hari ini apabila perang ini menjelakkan Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia terjejas, semua penduduk dunia akan menerima kesan yang dipanggil inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang. Baik, apa lagi inflasi? Bila barangnya naik, permintaan pula bagi barang-barang bukan makanan akan jadi rendah. Kerana bila barang mahal, orang tak nak beli. Bila tak nak beli, industri terjejas. Orang yang berada dalam industri automobil, orang yang berada dalam industri alat ganti kereta, orang berada dalam industri perabot. Semiconductor di Amerika juga akan menjadi lemah. Kita ni pengeksport 28% semiconductor. 28% semiconductor kita. Berarti cukai yang diperoleh oleh kerajaan banyak daripada syarikat semiconductor. Kalau recession ni menyebabkan kos rakyat Amerika terpaksa bayar minyak. Sebab California je minyak naik 50%. 50%. Berarti benda-benda yang bersifat keperluan IT yang berasaskan pada semiconductor bukan lagi langganan. Maka kita terpaksa memperlahankan pengeluaran semiconductor. Berarti akan ada kilang-kilang di Malaysia membuang orang. Ataupun memperlahankan pengeluaran. Bila pengeluaran, keuntungannya jadi kecil. Cukai kerajaan akan menurun. Apa yang menjadikan pendapatan negara? Cukai pendapatan, orang macam saya bayar. 18% orang bayar. Cukai korporat, syarikat-syarikat yang bayar. Yang ketiga datang daripada cukai custom. Bila semua rantaian ekonomi ini terjejas, punca pendapatan negara terjejas. Menjadikan nak subsidi apa lagi? So, bila tuan-tuan faham tentang rantaian di mana kesan perang dan penutupan Selat Hormuz ini adalah rantaian yang sampai ke pintu rumah kita, saya ingatkan tuan-tuan supaya jangan nanti balik raya barulah tuan-tuan tahu hari bencana dah tiba. Berhati-hati. Sebab tu tujuan kita stream malam ni untuk mengingatkan kita berpada-pada dalam perayaan kerana semua orang kelihatannya sangat gembira bila kerajaan umumkan minyak tak naik. Tapi pada masa yang sama, kerajaan tak bagi briefing detail kepada tuan-tuan bahawa ikan ni di luar kawalan. Tiba-tiba tuan-tuan balik, besok kembung RM22 sebab dia kata kembung ni datang daripada Thailand. Ikan caru naik pada tuan-tuan sampai harga RM15. Sayur akan naik sampai RM12. Cili akan balik pada tuan-tuan harga RM10. Kita semua terkejut. Padahal ini semua benda yang datang daripada mana? Negara yang kita import. Negara yang kita import siapa? Thailand. Saya dah cerita dah tadi kat tuan-tuan. Thailand sampai kena catuan minyak. Hinggalah kerajaan Malaysia menasihatkan rakyat Malaysia jangan masuk Thailand pada cuti perayaan kerana bimbang gangguan elektrik di Thailand boleh menjejaskan. Kita tak dapat minyak nak balik. Hotel yang kita kena kemungkinan kehilangan bekalan elektrik kalau dia buat catuan elektrik. 12 jam, dia potong 4 jam, ada 4 jam, potong 4 jam, ada 4 jam, potong 4 jam. Sebab stesen minyak di Thailand sekarang, orang queue kerana minyak tak ada. Thailand catu minyak dia sebab dia nak agih pada 43 wilayah dan Thailand tak mengeluarkan minyak. Jadi bila saya ingatkan pada tuan-tuan, tuan-tuan kena berhati-hati untuk faham perkara yang belum dijelaskan kepada tuan-tuan. Jadi kerana kita ni civil society, saya bukan orang parti, tuan-tuan pun bukan orang parti. Kita ceritalah kehidupan tentang kita yang tak berparti ni. Bahawa bila kita balik, ekonomi yang sedang menanti kita adalah kenaikan harga barang yang sangat tinggi. Kita sekarang merasakan kita selamat kerana harga minyak tak dinaikkan. Tapi bukan semua perkara berkaitan dengan minyak. Yang ada dekat stesen minyak, dia berkaitan dengan minyak dalam pasaran antarabangsa. Yang mana saya kata tadi, kapal yang membawa tepung ke negara kita bayar minyak antarabangsa. Iaitu harga yang telah meningkat. Minyak yang tak ada subsidi. Thailand yang saya katakan tadi. Sekarang Thailand catu minyak. Tuan-tuan boleh bayang, Thailand catu minyak. Bila catu minyak, berarti minyak untuk nelayan Thailand juga terhad. Jadi mahal lah minyak dia. Dia keluar nak ambil ikan, dia beli apa? Minyak yang datang dari negara yang mencatu minyak.
Kemudian ikan dia bawa balik. Lori ni hantar ke Malaysia. Pastilah akan ada kesan pada harga ikan kerana kita import ikan daripada Thailand. Kemudian kita juga membeli import sayur kita daripada Indonesia. Tongkang yang bergerak sana datang daripada negara yang jual RM4 lebih minyak 1 liter. Yang tak ada subsidi. Bila tuan-tuan faham tentang perkara ini, tuan-tuan mula melihat apa yang kita sebut jangka sesuatu yang tak diberitahu pada kita. Bahawa kita punya kos hidup tak berkaitan dengan minyak yang ada di stesen pam minyak. Kerana stesen pam minyak ni dia hanya menggerakkan benda yang bersifat domestik je. Tapi masalahnya kita mengimport makanan kita adalah daripada pasaran antarabangsa. Pasaran antarabangsa menggunakan harga minyak antarabangsa. Baik, saya jelaskan lagi satu, apa risiko yang berlaku. Kalaulah harga minyak ni kekal $100, begitu panjang. Setiap satu tong naik $10, kiraan setahun, kerajaan kena tambah 3.4 bilion. Berarti saya ambil kira lah kalau setakat ini, dan kita doakan perang ni pendek habis. Setakat ni naik $30. Berarti kerajaan kena tambah 10.2 bilion subsidi. Mana nak cari duit? Ingat, satu tong minyak naik $10, kerajaan kena tambah 3.4 bilion. Kalau sekarang naik RM30 kan, daripada 70 naik $100, berarti kerajaan kena tambah dekat kita 10.2 bilion ringgit. Macam saya kata tadi, pelik. Macam mana kerajaan nak cari duit? Sedangkan ketika waktu sekarang, cukai pendapatan syarikat-syarikat yang membayar cukai korporat dijangka kurang kerana perniagaan akan jadi rendah kerana industri menurun. Inflasi berarti industri menurun. Daya beli menurun. Kemudian bila kita kurang mengimport, berarti custom tak dapat duit. Kerana custom penyumbang kedua, 100 bilion. Jadi custom pun tak dapat banyak. Termasuk dalam minuman keras, arak, segala makanan perabot, apa semua. Orang buat masuk makanan perlu je. Jadi custom punya pendapatan akan jadi rendah kerana daya beli mulai melemah. Dia masuklah pula, kita ada minyak. Saya dah jelas dah banyak kali masuk lembat. Kelapa muda, saya jawab dulu. Kelapa muda ku sayang. Dan mereka yang ada 17,800 orang. Jangan jadi tak tahu benda yang patut jadi pengetahuan asas. Minyak Malaysia tidak dikeluarkan sepenuhnya untuk kegunaan minyak tempatan. Minyak kita ni minyak berkualiti tinggi. Kita keluarkan untuk industri penerbangan. Berapa kali dah saya bagi tahu. Kita keluarkan minyak kita untuk industri perkapalan. Kita jual pada pasaran antarabangsa. Dan kita keluarkan minyak kita untuk petrokimia. Jadi kita jual minyak kita yang mahal, kita beli minyak murah daripada negara Arab, jual pada kita. Maka itu Petronas ada margin untung. Sekarang tuan-tuan kata tak tukar. Nak tukar tak boleh lah. Bukan mudah kita nak tukar terowong minyak kita yang pergi sampai ke KLIA untuk pumping minyak kepada kapal terbang. Kita hantar sampai ke Melaka untuk menghasilkan minyak petrokimia. Dia tak bolehlah satu hari tukar. Kerana trend ni dah berpuluh tahun. Kita fikir minyak kita berkualiti tinggi, kita proses untuk minyak berkualiti tinggi. Kita jual pada harga lebih mahal. Lepas tu kita beli crude oil. Kita jual untuk minyak yang ada. Jadi kalau kita ada minyak ni, tuan-tuan bercakap. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ni penegara pengeluar minyak yang kecil. Kita bukan kingmaker. Persen pun tak ada. Kalau kita katakan negara Teluk keluarkan 20%, Iran keluarkan 4.5%. Brazil keluarkan. Kita ni keluarkan kecil je. Sebab tu keuntungan Petronas 45 bilion je. Jadi tuan-tuan kena faham, minyak yang kita ada, kalau kita kata jual lah untuk orang tempatan, tak boleh lah. Sistem tu kita nak kena ubah. Sebab sistem kita ni keluarkan minyak, kita sambung, kita proses, kita hantar. Untuk 3 industri utama. Satu adalah penerbangan, kedua adalah perkapalan, yang ketiga adalah petrokimia. Jadi tuan-tuan ingat minyak tu boleh convert, lepas tu hantar ke stesen minyak balik. Tak bolehlah, terencatlah segala bentuk perjalanan ekonomi yang kita telah bina berpuluh-puluh tahun dalam industri minyak kita. Jadi jawapan baik, balik tadi saya kata. Sehari saya sebut, katalah saya suka marah orang. Kan saya sebut tadi, minyak kita ada. Bolehlah jual dekat stesen minyak murah. Tapi kan kita kata kita import bertepung daripada India. Tepung tu datang tak isi minyak dekat share depan rumah tuan. Kapalnya itu isi minyak di India. Dia kena bayar harga antarabangsa sebab India tak subsidi. Kemudian kita ambil makanan, kita order ikan daripada Thailand. Thailand dah kena catuan minyak. Bila catuan minyak, Thailand ni kritikal. Nelayan Thailand pergi ambil minyak, tak pakai minyak petropam yang minyak diesel yang kerajaan subsidi. Dia pakai minyak komersial di Thailand. Kemudian dia balik lagi. Lori dia datang hantar. Berarti harga ikan akan meningkat. Sayur kita import. Kubis dan juga kelapa parut yang kita pakai, kelapa biji yang kita pakai daripada Thailand. Daripada Indonesia. Indonesia tak ada subsidi. Minyak dia RM4 lebih. Jadi kalau kita ada minyak, kita boleh menterdarah minyak tu, tak ada masalah. Kita kena jual minyak tu. Okey, yang kita makan ni adalah bukan minyak. Kalau boleh pergi pam minyak, isi RM2, telan kenyang 2 bulan, tak ada masalah.
So faham saya jawab sini supaya tuan-tuan basic ekonomi negara pun tuan-tuan tak tahu. Lepas tu tuan-tuan masuk, ya kita ada minyak. Asas negara tuan-tuan pun tuan-tuan tak kenal. Jadi saya dah jawab pada tuan-tuan, berarti saya jelaskan bila di Thailand sekarang ni jadi kritikal. Thailand ni sampailah minyak dah dicatu. Sebab Thailand panik, dia orang tak simpan butang itu dia orang tak simpan apa dipanggil sebagai minyak simpanan. Dia negara yang tak kaya. Tapi untuk jelaskan, dia menjelaskan, dia menjejaskan kita. Jadi kalau kita kata minyak kita ada, kalau kita boleh pam minyak tu RM2 bos dalam perut, lepas tu kenyang 6 hari, saya tak ada isu. Kita pakai pergi pam minyak je. Terus saya tinggalkan kereta, kita bagi pam minyak bos dalam mulut je. Masalah minyak ni, kita ceritakan adalah makanan kita ni datang daripada luar. Gandum, gula, tu datang daripada luar. Beras kita 40% datang daripada Thailand. Dan semua negara-negara yang kita import ni tak ada subsidi. Mereka kenakan pada harga semasa. Sebab tu saya jelaskan, pergi tengok tiket kapal terbang. Kesian rakan-rakan yang nak balik ke Sabah dan Sarawak. Mereka mula terasa plan nak balik raya, tiba-tiba harga minyak turun naik. Secas kapal terbang dah berjalan terus. Okey, kalau tak percaya, Ham tengok sekejap. Secah tengok harga minyak kita ke Kota Kinabalu sekarang. Kerana itu saya jelaskan pada tuan-tuan, harga minyak ni tak termasuk dalam minyak yang dilindungi. Dia bukan Budi 25. Harga minyak kapal terbang ni bukan Budi 25. Jadi tanya kawan-kawan kita yang mana menggunakan penerbangan, semua dah tahu. Harga minyak naik. 1,700 return balik. Sebab emas, Air Asia pun dah umum. Secas minyak dia naik kan. Murah pula kalau 525 ke KK. Semua lain 1,000. Sebelum harga minyak naik pun 1,000 lebih ke KK. Kalau emas tu pun tak apa. Cuma emas ke emas? Emas tuan-tuan masuk MBS ke emas? Emas kot? Tak tahulah saya tuan-tuan. Tiap-tiap kali saya masuk sekarang live dekat TikTok kan, saya sampai tanya banyak ke emas sampai boleh buat jamban. Saya tak tahu tuan-tuan, saya tak main emas. Dan saya fikir majoriti rakyat Malaysia pun yang ada barang kemas. Bukan ada emas. Yang ada barang kemas tapi dia perasan dia penyimpan emas. Okey, jadi tak payah ceritalah. Barang kemas ni kalau tuan-tuan jual balik tak berapa sen tuan-tuan dapat. Ya, saya tahu banyak main TikTok ni banyak barang kemas. Tak banyak emas kot. So saya ingatkan tuan-tuan untuk faham tentang kenaikan harga barang dan juga bersiaplah daripada awalan. Untuk tuan-tuan faham bahawa tak semuanya yang menjelang selepas Hari Raya bergantung. Sebab saya berani jamin, saya ada sedikit ketidakfahaman saya tentang maklumat yang ada sekarang. Satu, kemungkinan besar algoritma maklumat yang ditentukan oleh kerajaan nak dulukan dulu tuan-tuan bergembira pada Hari Raya. Yang saya fikir, benda yang ini dah patut dibincangkan. Saya pun terkejut kerana Abang Mat daripada Kementerian Pertanian menyebut, jawapan dia bahawa menyebut bahawa keterjaminan makanan tu ada. Memang jaminan makanan tu ada. Yang kita cerita inflasi, kadar kenaikan harga pada barang makanan kerana kesan minyak. Dia tak sama macam tahun dulu kita bincangkan keterjaminan makanan ni kerana berlakunya kemarau panjang di India menyebabkan ladang gandum terbakar. Kemudian berlakunya banjir di Thailand dan juga gangguan banjir di Vietnam menjadikan beras berkurang. Ini cerita 2024. Sekarang ni makanannya ada. Jadi Mamat ni dia pergi bergaduh dengan Wan Saiful, dia pergi jawab soalan tu dalam keadaan perli. Jadi rakyat kena dengar permasalahan dia dua secara peribadi, rakyat tak dapat maklumat yang benar. Maklumat yang benar, makanan ada di dunia. Yang menjadi isu pada kita, pengangkutan makanan dikenakan kos yang tinggi kerana kenaikan minyak. Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan ambil iktibar yang saya jelaskan siap-siap. Bagi kata Olivia Reed, satu perkara yang memang akan berlaku dalam perang ini adalah sabotaj perang ekonomi. Iran tak boleh menang dan tak boleh menguasai perang ini dari segi persenjataan. Maka Iran menyerang dengan menutup Selat Hormuz kerana kesan dia. Di mana Amerika akan kalah dua perkara dalam perang ini. Amerika mungkin menang perang ini dari segi pengoboman. Bom hari-hari seperti tuan-tuan tengok. Dan bom tu pun tak bagi dia menang dalam erti kata menang perang. Dia tak boleh jajah negara tu, dah sampai lahir dia pun tak tahu dia nak bom apa. Tapi dua perkara yang pasti berlaku. Bila Selat Hormuz ditutup, berarti negara-negara Arab tak dapat menjual minyak. Berarti dolar menjadi lemah kerana dia tak lagi menguasai keperluan penjualan minyak petrol. Itu dipanggil petrodolar. Petrol menentukan kekuatan dolar. Atau dolar menjadi mata wang rasmi untuk penjualan petrol. Jadi dolar lemah. Yang kedua adalah bursa saham Amerika akan menjunam. Kerana duit keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara penjual minyak dibawa melabur. Yang ni saya cerita saham teknologi saja. Saya ada ambil cari research dia. Google saja menerima pelaburan daripada negara pengeluar minyak ni adalah 80 bilion. Microsoft menerima daripada negara pengeluar minyak 30 bilion. Data Void menerima daripada negara pengeluar minyak saja 20 bilion. Dolar USD.
Oracle, $80 bilion USD. Salesforce, $80 bilion USD. Uber, $80 bilion USD. Dan kemudian Nvidia, $115 bilion USD. Benda yang saya cerita pada tuan-tuan ni adalah bila satu duit tadi saya katakan, dolar menjadi kuat kerana semua urus rasmi dolar ni, urus rasmi petrol dipegang oleh minyak. Benda lain dipegang oleh emas. Emas ni wang fiat. Tapi dolar tak, dia bergantung pada minyak. Lagi banyak kekuatan minyak memerlukan dolar, semua orang nak pegang duit dolar kerana kita tak boleh beli minyak dekat Arab. Dia tak boleh beli minyak, jadi semua orang. Kita pun nak pegang dolar kerana kita nak beli minyak. Kerana urusan ini telah menjadikan dolar itu sangat kuat. Kemudian duit daripada dolar, jual keuntungan jual minyak, negara-negara Arab ni melabur dalam sektor industri di Amerika. Bila dia tak dapat duit jual minyak, dolar menjadi lemah satu hal. Memang nampak ringgit naik. Tapi akhirnya apabila syarikat-syarikat ni tidak menerima pelaburan di Amerika, dia mengesankan Malaysia. Kerana ini syarikat-syarikat yang melabur di Malaysia. Yang kita sedang menanti pelaburan masuk daripada Google yang akan masuk. Kemudian panggulan Microsoft yang akan masuk. Nvidia yang akan masuk. Semua syarikat ni kalau tuan-tuan Google, berapa Nvidia jamin labur di Malaysia? Microsoft ada jaminan labur di Malaysia. Oracle ada jaminan. Oracle yang paling besar berjanji dengan Malaysia. Kemudian Uber saya tak pasti, GE Verona saya tak pernah dengar. Jacob Parsons Ecom saya tak pernah dengar. Datavault saya tak pernah dengar. Tapi semua syarikat besar ni apabila dia tidak menerima wang pelaburan di negara induk dia, tempat saham dia disenaraikan, maka dia tak bawa lah pelaburan ke negara kita sebab tunainya tiada. Dia kutip duit daripada pelaburan bursa dia di Amerika, kemudian dia bawa pelaburan di negara-negara yang mempunyai potensi untuk membangunkan industri dia. Berarti kita bincang pula tentang peluang pekerjaan baru yang tak wujud. Pelaburan yang telah menyusut. Jadi ini juga satu kesan.